also very good lover. Apalah kau ni betul lah. Orang nak cakap punya sebab bila cakap dengan saya punya dua anak tu, saya kata sekarang bapa nak fikir macam inilah, mesti buat part time kan, tapi mesti buat sacrifices lah. So anak kedua tu apa tu, son, dia tanya apa sacrifices saya nak buat. Kita kan dari HDB, kalau kita balik HDB tak apa lah. Bukan macam takut macam mana. So saya pergi cakap dengan saya punya dua anak tu, saya kata sekarang bapa nak fikir macam inilah, mesti buat part time kan, tapi mesti buat sacrifices lah. So anak kedua tu apa tu, son, dia tanya apa sacrifices saya nak buat. So dulu kan bila kita buat holiday, semua fly business class. Okay. I now understand. So sekarang kalau aku part time, kita tak boleh buat business class, buat ekonomi. So anak laki saya kata, tapi Pak, kalau awak selalu dengan kita, awak buat part time lah. Tak apa. Tak kisah. Anak you boleh memahami dan cakap macam tu Dia tahun 8 years old. 8 years old masih dia cakap macam Mr. tu. Gurmit hari ni saya sangat-sangat terperanjat orangnya sangat besar. And now saya dapat rasa satu tau, you are very good man, you are very good father. You are also very good ketua keluarga. Betul. Also very good lover. Apalah kau ni betul lah. Orang nak cakap punya Sebab bila dia cakap-cakap, bila dia nak menangis tu, saya rasa Betul, Mr. Gurmit. Yalah, start talking from the heart kan. Ya. Kalau tak from the heart, then buat apa? Buat